Okay, so kita boleh mula kot forum pada hari ni Okay, so Assalamualaikum, terima kasih pada yang join hari ni. So kita akan mula tanpa kita membuang masa. Kita akan mulakan kita punya forum pada hari ini. So tajuk kita, tajuk forum kita hari ini adalah Positive Parenting, membentuk anak hebat di dunia yang penuh dengan cabaran. So sebab ini bersempena dengan Hari Ibu yang akan datang, kan, dan juga anak-anak kita baru lepas ambil result SPM hari tu, kan. So kejayaan yang anak kita dapat tu kita raikan, kan. And then sempena Hari Ibu ni kita meraikan betapa hebatnya insan yang bernama ibu ni, macam mana dia membentuk keluarga itu, macam mana dia mendidik anak-anak itu menjadi seorang insan yang berguna. Okay, so sebelum kita mulakan kita punya forum pada hari ini, so saya akan memperkenalkan ahli panel yang telah kita jemput, dan ahli panel ni bukan calang-calang pada saya ahli panel yang kita jemput ni sangat bagus. Pada saya dia sangat berjaya untuk membentuk keluarga itu dengan baik. So mungkin sahabat-sahabat yang ada di dalam webinar ni boleh ambil ilmu itu untuk kita contohi supaya kita boleh membentuk keluarga kita dengan baik ikut cara kita, tapi dengan pengalaman orang. Okay, so panel kita yang pertama saya memperkenalkan adalah Dr. Surata binti Daud, merupakan FMS KK Kesihatan Langkap, yang mana Dr. Surata ni mempunyai 4 orang anak yang berumur 20 tahun, 18 tahun, 14 tahun dan 13 tahun. Okay, so kalau kita tengok pun pencapaian anak Dr. Surata ni bukan biasa-biasa bukan biasa-biasa tau. Okay, so dia punya untuk anak yang berumur 20 tahun, sekarang ini first year di medical school di UniKL, dan juga merupakan salah seorang pemain kriket champion SBP pada tahun 2022. So bukan senang nak jadi champion bila jadi champion ni mesti ada pembentukan karakter daripada dalam dan juga luaran. Okey, anak Dr. Surata yang kedua berumur 18 tahun, SPM pada tahun 2024 straight A, champion Super School Cricket pada 2024, tempat ketiga National Super School Cricket 2024 dan Surgeon Police Cadet Club. So kalau kita tengok champion juga ni, anak yang kedua pun champion. So kita pergi pada anak yang ketiga. So anak ketiga Dr. Surata merupakan best player final MSSM rugby. Okay, under 12 tahun pada tahun 2023, and then SBP tokoh murid pada tahun 2023. So kalau kita tengok dekat sini, setakat ni 3 orang anak doktor ni semuanya ada sukan dan menjadi champion lah. And then anak last berumur 13 tahun merupakan juara juga, champion ni, bicara spontan Kelab Doktor Muda Negeri Perak. And then tempat ketiga hoki pada tahun 2024, tokoh murid pada tahun 2024 dekat SBP juga. So kalau kita tengok anak-anak Dr. Surata ni semuanya champion dalam bidang masing-masing lah, terutamanya sukan. Saya tengok rugby, lagi kriket, kan. Ini memang bukan biasa-biasa lah. And then untuk panel kita yang kedua merupakan staff nurse 10 Fiza binti Wan Zainal Adwan, merupakan jurawat kesihatan di KK Cendun Balai. Okay, and then ada 2 orang anak. So anak yang pertama berumur 18 tahun, anak yang kedua berumur 14 tahun. So kalau kita tengok anak yang pertama, pencapaian anak staff nurse Fiza yang pertama, UPKK 8A, UPSR 1A 4B 1C. SRI tu boleh saya tahu apa maksudnya tu? Staff nurse Fiza. Itu penilaian sekolah agama.
masa sekolah agama. Okey, penilaian sekolah agama penilaian sekolah agama kalau kita tengok sini 4A 2B. Tarian SPM 3A 4B 1D 1E. Oh, bukan biasa-biasa. SPM yang sebenar 7A. 7A bukan biasa-biasa daripada tarian SPM. So bila SPM yang sebenar dapat 7A. So dan juga mewakili sekolah dalam netball lah. Okey. So itu anak yang pertama. Anak yang kedua, Staff Nurse Fiza, UPKK 6A. Lepas tu penilaian sekolah agama 3A, 3B dan juga merupakan tokoh nilam untuk tahun 6 dan juga mewakili sekolah dalam pertandingan catur dan penulisan hot. So kalau kita tengok dekat sini tu sebab saya kata bukan biasa-biasa ni panel yang kita jemput ni. Macam mana seorang ibu yang berkejaya seorang ibu yang berkejaya sepenuh masa boleh mendidik anak-anaknya berjaya sebegitu rupa. So hari ini itu sebablah kita bawakan kedua-dua ahli panel ini untuk kita nak congkil apa rahsianya. Macam mana mereka berjaya mendidik keluarga tu. So tanpa kita melengahkan masa, saya dah memperkenalkan ahli-ahli panel kita. So kita bermula untuk round yang pertama. Round yang pertama ni kita pergi pada Dr. Suryata dululah. Kita pergi pada Dr. Suryata dulu. So soalan untuk Dr. Suryata lah yang pertama kan. Dr. Suryata merupakan ibu ataupun isteri yang bekerja sepenuh masa. Yang bekerja sepenuh masa. Bagaimana doktor mulakan pendekatan awal tu dalam membentuk disiplin anak-anak ni sewaktu anak-anak masih kecil? Yalah sebab kita faham doktor masa tu agak terhad. Jadi macam mana doktor boleh ataupun memulakan pendekatan awal tu dalam membentuk disiplin anak-anak semasa mereka masih kecil? Boleh doktor kongsikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Cik Adib dengan introduction yang sangat baik ya. Jadi semua hadirin sekalian, alhamdulillah ya, saya ini bukanlah yang perfect. Kan, saya pun banyak, kami semua pun banyak kekurangan ya. Jadi saya pun belajar samalah, tengok YouTube, tengok baca buku. Anak pertama dulu beli buku kan untuk macam mana nak nak develop good macam mana bagi anak tu berwatak baik kan, cergas, bijak, semua kita nak anak yang macam tu kan ya. Jadi saya dalam proses pembelajaran juga. Anak 4 orang ni macam-macam kan ya. Setengah semua dalam proses remaja, baru seorang je masuk adulthood, tapi yang dewasa, tapi yang lain tu dalam remaja. Kita ada fasa rebellion, fasa marah, fasa gagal, banyak kali gagal. Dan kita tahu itu itu fasa kehidupan lah ya. Dan ramai lagi yang lebih berjaya, anak tahfiz, anak yang straight A+, ya, 11 A+, 12 A+, macam-macam lagi. Tapi saya rasa saya boleh berkongsi lah. Apa yang baik ambil, apa yang kurang tu kita sama-sama perbaiki lah. Jadi saya memang daripada dengan suami lah ya, dua orang personality yang berbeza. Saya mendengar dia quite disiplin lah ya. Kalau ada orang mengada-ngada tu kan, yang angin-angin tu sekali kena sergah dengan suami, dah dia orang diam kan. Tapi jadi kita ni berdengar lah, dia kena ada dua orang, kedua aspek. Satu yang dia boleh dengar je, satu orang lagi yang kita boleh buat apa dah, dia melepek-lepek dah ni, bagi senggah sekali dengan suami, dia orang okey lah. Itu sikit, tapi itu kita refresh balik ya. Kemudian kita reflect balik apa yang dia yang isunya lah. Jadi anak 7 tahun pertama ni memang kita main-main lah kan. Tapi anak 7 hingga 12 tahun tu memang disiplin lah. Memang kalau tak disiplin huru-hara lah ya. Kalau nak pergi sekolah pagi, sekolah petang ya. Kadang mana yang ada yang kakak dulu ada tuition, jadi memang pack. Saya rasa anak semua orang pack sekarang. Ada yang tuition piano lah, tuition taekwondo lah. Tapi memang pack, jadi kena disiplin. Umur sekolah rendah memang disiplin. Tapi kalau diorang memang dah target, diorang sendiri nak tengok main, memang diorang nak main. Diorang nak main kriket, seorang memang nak main rugby. Tapi kalau nak main, kena betul-betul seimbang bab lain lah ya.
memang saya berterima kasih pada cikgu ustazah ya, supaya diorang masa balik dekat rumah tu amalkan apa yang sekolah petang tu. Sebab diorang kalau MSSM tu ada training berpusat lah apalah. Memang kalau tak ada ustazah yang ustaz yang didik diorang kat agama memang lalai lah. Jadi apa yang diajar pada 7 hingga 12 tahun kat sekolah agama tu memang bekalan hidup lah kan. Sebab saya pun tak cukup masa nak ajar tajwid lah, macam mana rukun sembahyang yang betul, sebab kalau tak ada pegagat agama memang lalai kan. Sebab dia tahu ini dia salah, ini kawan-kawan macam-macam jadi kawan-kawan, kena tahu pilih kawan-kawan yang sesuai ya. Jadi 7 hingga 12 tahun tu memang sekolah agama petang tu memang saya bagi dia orang sampai habis tahun 6. Pack tak pack lain kira. Tapi dia orang pun suka tanya kalau tak ada aktiviti petang tu tengok telefon lah kan. Jadi ini nampak mengelakkan daripada lalai dengan telefon. Kena pergi sekolah petang dapat bekalan sendiri. Dan lepas 13 tahun ke atas saya semua SBP. Jadi memang apa nama, kita jadi pendengar setia lah kan. Jadi itu je lah, jadi kawan lepas remaja. 13 tahun ke atas tu kita jadi kawan, apa, gosip-gosip, kawan-kawan bincang-bincang kan. Jadi dah lah dia orang kat asrama pack. Jadi bila seminggu sekali tu kita dengar je lah apa luahan, bagi semangat. Itulah, itu daripada saya. Ya, terima kasih. Okay, so maksudnya kalau tengok kat sini Dr. Sureta kata ada 2 orang yang mainkan peranan. So boleh saya tahu siapa yang mendengar, siapa yang tegas tu tadi tu? Sebab kata ada yang tegas, ada yang mendengar. Actually dia pun, suami saya pun mendengar juga, tapi ada peringkat yang dah melirik, dia orang tak genti-genti, merengek-rengek ke apa, kita pun, kita ada had dia lah ya. Kadang-kadang dia macam contohnya homesick. Macam anak saya form 1, dia dekat SPP, peringkat awal tu dia nak sekolah tu, tapi dia suka, dia nak masuk asrama, dia macam kalau tak masuk kami dia terintake. Macam masa tak dapat tu dia sedih sangat, dia breakdown, apa dia tak dapat kan. Kawan-kawan lain semua dah masuk, stres sangat masa tu, merengek-rengek, tiba-tiba dapat terintake, tapi dah homesick lah pula. Homesick, dia nak sekolah tu tapi dia rindu kan. Jadi boleh jela dekat telefon tiap-tiap malam lama. Jadi bila tahap suami tegas lah, nak ke tak nak? Dia kata nak. Lepas tu dia think balik, okay, reflect balik kenapa dia pergi situ kan. Dia lama-lama dia kena cover lah, setakat 5 hari kemudian dia okey lah di sana tu. Itulah contoh dia lah. Jadi suami saya dah tahap dia ada limit, dia akan segah sikit, baru dia orang sedar sikit lah macam tu. Tapi bukan selamanya tegas. Dia pun macam anak yang pertama, dia untuk mengelakkan hubungan yang tak patutnya, jadi dia ada ayah untuk bercakap tiap-tiap malam. Daripada dia bergayut dengan orang lain, baik dia bergayut dengan bapa dia. Itulah. Okay, so maksudnya pentingnya dalam institusi keluarga tu ada yang mendengar, ada yang tegas, dan mendengar tu pun ada ketegasan dia. So menarik dekat situ. So dan juga kalau kita boleh belajar juga daripada perkongsian Dr. Sureta adalah support kan. Support yang sepenuhnya kita bagi. Maksudnya anak nak bermain, anak nak main tadi doktor ada kongsikan nak main kriket. So main kriket betul-betul, bukan main yang main-main. Ini main yang betul-betul main, pastikan awak berjaya dalam permainan itu. So maksudnya support yang bagus juga akan membentuk disiplin anak tu lah. Okay, terima kasih atas pengkongsian Dr. Sureta. So next kita pergi pada panel yang kedua kita. 10 sampai 12.30. Panel yang kedua kita adalah staff nurse Nurfiza. So untuk staff nurse Nurfiza kan, setiap ibu ni dia ada cara tersendiri untuk nak besarkan anak, nak didik anak, nak membentuk keluarga tu macam mana kan. Sebab setiap individu lain-lain, setiap karakter itu berbeza. Jadi apa pendekatan awal yang puan staff nurse Fiza percaya untuk membentuk asas yang kuat dalam diri anak-anak tu? Macam mana staff nurse bentuk asas yang kuat dalam diri anak-anak tu yang mana mereka boleh berada dalam keadaan yang sekarang ni?
Boleh Ustaz Hanis kongsikan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Terima kasih kepada Encik Adib. Saya pun macam nak kata ada berjaya sangat anak saya pun rasa macam tak juga kan, sebab dia baru awal permulaan. Tapi di peringkat awal tu untuk menjadikan anak saya yang macam pencapaian yang dia capai sekarang ni bukan mudah. Sebab kerana saya seorang ibu yang bekerja, ayah dia pun bekerja, dah dua sektor yang berbeza. Saya penjawat awam dan ayah dia swasta. Jadi kalau ada masa tu yang kami memang tak ada masa langsung dengan anak. Cuma bila ada masa-masa yang terluang tu, kan, saya akan lebihkan masa melayan hobi anak-anak saya. Macam yang kakak ni dia suka melukis. Melukis, mewarna macam tu, saya ikut sama-sama buat benda tu untuk pupukkan minat dia lah. Sebab kalau kita tengok dia sendiri dan kita kadang-kadang memang penat lah orang kata untuk join dia punya minat tu. Tapi saya kata kalau dah lah hari bekerja tak boleh. Jadi hari yang terluang tu saya luangkan masa melayan dia orang. Lepas tu saya tunjukkan yang saya sayang dengan dia orang, kasih sayang. Ada masa kita enjoy, ada masa bertegas dalam enjoy tu juga. Tak semestinya nak enjoy je kan. Jadi ada ketegasan juga, tengok keadaan. Lepas tu sama-sama beli bahan bacaan, tak kira lah majalah ke, buku rujukan ke, komik ke, apa yang diorang minat saya akan belikan juga. Jadi tak semestinya untuk paksa diorang ikut kehendak kita. Ada masanya kita kena ikut diorang jugalah untuk mencapai ke tahap yang macam ni. Lepas tu kurangkan beri tekanan pada anak lah. Kadang-kadang kita memang nak semua anak kita berjaya, tapi tak boleh ikut cara kita. Sebab dalam keadaan dunia yang mencabar sekarang ni, kita tak boleh paksa dia orang ikut cara kita lah. Dari awal kita kena ada pro dengan kontra. Kita kena ikut dia orang dan dia orang pun kena ikut kita. Bagi saya lah di awal-awalnya. Okay, so kalau kita tengok kan tadi kan ada satu part yang Staff Nafiza kata ibu ayah ni busy kan, ibu ayah ada kerja masing-masing kan, ada kerja masing-masing. So maksudnya masa tu terhad. Tapi ada point tadi yang Staff Nafiza cakap bila ada masa yang terluang tu ambil pendekatan tu dekat dengan anak. So maksudnya kita jangan tunggu ruang itu ada tapi kita cipta masa tu. Kita cipta masa tu supaya masa tu jadi lebih berkualiti. Sebab kalau kita nak tunggu masa, macam Kak Fiza kata tadi lah, macam Staff Nafiza kata tadi, masing-masing tak ada masa. Jadi mereka mencipta masa itu, jadikan masa itu berkualiti. So itu salah satu perkara asas lah yang Staff Nafiza buat untuk membentuk anaknya macam mana sehingga ke hari ini ya. Dan juga dalam ketegasan itu saya setuju, dalam ketegasan itu perlu dalam kasih sayang itu perlu ada tegasnya. Maksudnya ada juga yang kita terima, ada juga yang perlu kita untuk acknowledge semula adakah apa yang anak tu nak betul ataupun tidak. Ya, betul Staff Nafiza. Itu yang saya amalkan lah. Sebab tak semua yang apa yang anak saya nak ataupun minta saya tunaikan, saya akan tapis. Tapi tak semualah juga saya tolak. Sebab ada masanya bagi kita benda tu tak perlu. Tapi bagi dia meningkat remaja macam ni, benda tu perlu untuk dia orang. Jadi kan ada masa kita kena kompromi lah dalam hal tu. So dengan anak-anak pun kita kena kompromi ya. Dengan anak-anak pun kita kena kompromi. Okey. Satu pembelajaran yang baru jugalah untuk saya kan. Okey, dengan anak pun kita kena kompromi. Okey. So selesai untuk pusingan yang pertama. Okey ke ahli-ahli panel kita? Setakat ni untuk pusingan yang pertama. Okey. So kalau okey kita boleh pergi pada pusingan yang kedua. So pusingan yang kedua ni pendidikan dan juga motivasi anak. So saya pergi pada soalan yang pertama untuk panel kita yang pertama. So setiap keluarga dia ada strategi macam mana untuk dia nak atur ataupun dia nak susun anak-anaknya punya
pendidikan kan, anak-anaknya punya kehidupan kan. So setiap keluarga dia ada strategi dia masing-masing. So macam mana Dr. Suriata strategi yang Dr. Suriata amalkan untuk bantu anak tu kekal motivasi tanpa rasa dipaksa ataupun terbeban? Sebab kadang-kadang mak ayah ni bila ada strategi, anak tu dia rasa terbeban. Dia rasa macam ini mak yang nak, ayah yang nak, bukan saya. Macam mana Dr. Suriata rangka strategi itu untuk anak tu kekal motivasi tanpa rasa terpaksa dan juga terbeban? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, jadi nak mencapai, diorang ada cita-cita masing-masing. Ya, saya tak tetapkan, tapi diorang fikir sendiri daripada awal. Cikgu dah tanya kan masa sekolah rendah nak jadi apa kan, kena letak target masing-masing lah. Kita ni hanya mengaturkan, tapi bapa dia ada kongsikan pengalaman macam mana dia belajar dulu, ya, macam susahnya dulu, tak ada apa-apa, ya, kena naik motor hujan-hujan, ya, dia tahu, jadi diorang belajar dari cerita lah. Cakap masa dulu saya tak ada apa-apa, pergi overseas pun, pergi Australia pun berdasarkan semata-mata scholarship. Kan, orang lain semua ada bapa sponsor lah. Kita hanya berdasarkan apa-apa yang kerajaan bagi je. Jadi kita ceritakan pengalaman kita naik bas, diorang sekarang naik kereta. Jadi diorang dapat mengetahui kesenangan yang diorang ada, jadi diorang kena gunakan sebaik-baiknya. Dan diorang pun pernah gagal masa awal-awal, masa tahu budak-budak masa tahun 3, tahun 4, diorang main gila-gila, drop pun akademik. Jadi kita ingatkan balik lah. Jadi masa anak pun nak, diorang sendiri yang nak masuk. Jadi macam sekolah asrama penuh, memang diorang sendiri yang nak masuk, tengok senior-senior dapat masuk. Jadi macam mana caranya nak masuk. Jadi kita bantulah dengan bantuan guru sekolah rendah kan, ya. Jadi diorang yang bagi motivasi, penghargaan setiap kali ada penambahbaikan dalam prestasi akademik kan. Lepas tu diorang tengok senior, macam budak dia tahun 5, pada tahun 6 dapat pergi MSSM. Mana anak lelaki saya tu, dia memang macam mana nak jadi macam orang tua. Dia sendiri yang tak. Jadi dia sendiri yang ikut orang tu, macam ada mentor sendirilah daripada senior dekat situ. Dan anak yang kedua jadi mentor dia kat anak yang pertama. Jadi macam diorang sendiri yang nak nak capai macam mana kakak dia dapat. Jadi kita bantu sahaja dari segi datang tengok diorang setiap minggu, bagi semangat. Budak remaja ni memang macam-macam lah, kerasi dengan kawan lah, kerasi dengan cikgu lah, ya. Result tak elok lah, fail je sebenarnya masa form 5 tu. Form 4 tu memang nak masuk, itu memang semua subjek sains tu hardcore punya susah, ya. Tapi dengan berkat guru tambahan, cikgu bagi kelas tambahan, ya, ada camping sana camping sini, student exchange semua, diorang dapat tips lah daripada cikgu semua. Diorang ada semangat sendirilah, dan saya beritahu diorang salat wajib, tapi solat malam tu kena buat lah, tak sikit pun banyak. Sebab kita tak boleh nak, kita memang tak mampu, Tuhan je yang bagi. Kita usaha je, tapi minta Tuhan pemudahkan, ya. Kami tak perfect, tapi kita usaha je lah supaya apa yang kita buat setiap hari tu pilihan yang terbaik. Dibantu Tuhan lah. Jadi memang tak lari lah, strategi macam mana pun kena doa banyak-banyak, dan minta doa daripada opah nenek, ya. Tak ada doa daripada opah nenek tak berjaya juga. Itulah tips daripada saya lah, untuk macam ada strategi nak bagi mereka kekal motivasi. Diorang kena ada mentor, kita kena bagi semangat, nasihat, ingat dekat pada Tuhan lah, supaya tak patah semangat. Okay, itu saja. Okay, so kalau kita tengok kan, komplit kat situ kan, Dr. Suriata punya strategi kan, daripada segi rohani dia, dari segi spiritual dia kan. So, saya tertarik dengan satu perkongsian Dr. Suriata. Dia kata tadi mentor kan, anak ada mentor. So, kalau kita tengok
kat situ mentor anak yang pertama adalah senior. Mentor anak yang kedua adalah anak yang pertama. Okay? So mentor itu maksudnya merupakan orang yang menjadi model dalam keluarga tu macam mana dia mencapai kejayaan kan. So dia menjadikan itu sebagai contoh. Okay, so maksudnya betapa pentingnya seseorang individu itu, mentor itu mainkan peranan dia untuk membantu anak itu tadi, anak itu berjaya. Okay, so terima kasih Dr. Shweta, satu perkongsian yang menarik. Okay, so untuk panel kita yang kedua, kalau kita tengok kan sekarang, ni dunia sekarang ni orang kata di hujung jari. Dunia sekarang ni klik-klik dapat kan. Tak ada benda yang tak dapat kalau kita klik. Semua dapat kan. So dalam dunia yang penuh cabaran ni kan, dan penuh cabaran sekarang ni, macam mana Staff Nurse Fiza ni membentuk minat ataupun semangat dalam diri anak-anak ni untuk berjaya. Sebab macam saya cakap tadi, dunia sekarang ni mencabar. Kita nak bagi semangat tu kadang-kadang dia tak ambil semangat yang kita bagi, dia ambil semangat orang luar bagi kan. Entah siapa-siapa bagi pun kita tak tahu kan. Macam mana Staff Nurse Fiza membentuk minat dan juga semangat ingin berjaya dalam diri anak-anak tu? Menarik minat semangat dia. Ini susah juga ni. Sebabnya kan anak saya yang kakak lah yang sulung tu, yang dia pernah down. Dia pernah hilang fokus dan hilang semangat di saat yang saya memang tak nak benda tu ada pada dia. Tapi saya tak boleh elak, masa tu saya didiagnoskan sebagai pesakit kanser lah. 2023 hujung bulan 10. 2024 dia nak hadapi SPM. Dia memang jatuh semangat dia. Dia pernah cakap dengan saya, dia kata kalau dia belajar pandai-pandai, dia pergi tempat lain, siapa yang nak jaga saya? Sebab dia tahu sebagai seorang pesakit kanser bukan mudahlah untuk lalui kan. Tapi saya pun macam nak bagi semangat kat dia, masa tu saya pun tak bersemangat. Kan, saya pun dah, semangat saya pun dah jatuh sebab didiagnoskan sakit yang macam tu. Tapi saya cakap dengan dia, Mama ada 2 saja anak, kakak dan adik. Kalau Alung, saya panggil dia Alung lah, kalau Alung dah hilang fokus, hilang semangat, macam mana dengan adik? Ketentuan yang Allah bagi pada saya tu dah dibagi pada Allah, saya dah tak boleh elak. Sakit yang Mama dapat tak boleh elak. Tapi Alung kena teruskan, kena bangun. Saya kata, dia kata Alung tengok dekat Google lah, macam Google apa yang kita nak di hujung jari. Kamu nak tengok apa? Kamu nak tengok komplikasi apa, sakit apa, sebab apa, dia semua boleh buka kan. Jadi dia baca-baca dekat Cik G tu. Kadang-kadang ada yang betul, ada yang tak betul pun Cik G tu. Jadi bila dibaca agaknya negatif yang dia banyak dia terima, dia mula down. Saya memang dah susah hati. Saya cakap dengan dia, Mama tak ada apa yang nak tinggalkan untuk anak saya. Melain nak tinggalkan harta, saya pun tak berapa berharta. Jadi kata harta yang Mama boleh bagi adalah ilmu. Dunia dan akhirat. Mama usaha bangun dan kerja, nak pergi belajar di mana pun Mama akan bagi. Asalkan Alung mau dia pergi dan buatlah apa yang Alung suka. Dan saya tak pernah pun tetapkan pada anak saya yang dia mesti jadi ni, mesti jadi doktor, mesti jadi macam saya ke. Saya tak ada tetapkan. Saya kata apa yang dia minat, pergilah ke jurusan yang minat tu. Saya tak paksa. Tapi untuk mencapai benda itu kena ada semangat, kena ada ilmu. Jadi benda tu Mama hanya boleh bantu dari segi beli-beli buku rujukan, hantar tuition ke sebagainya. Mama bantu dari segi itu. Mama dan ayah bantu. Tapi untuk melaksanakan benda tu adalah diri sendiri. Saya cakap dengan anak dia, diri sendiri. Untuk menduduki peperiksaan, Mama tak boleh masuk duduk sebelah bagi jawapan. Tetap diri sendiri yang kena buat jawapan tu. Saya kata kalau Alung tak bermula dari bawah, hilang semangat macam ni, macam mana Alung nak teruskan? Sebab saya akan tinggalkan dia masa tu untuk menjalani radioterapi. Sebulan saya masuk HKL pada bulan 6. Masa tu dia dah struggle dengan nak exam trial dengan semua kan. Hari-hari saya bersyukur pada Allah dengan kemudahan internet yang ada sekarang ni, saya boleh visi dia hari-hari. Tanya dia, walaupun masa tu sakitnya radio tu, tapi kena senyum jugalah masa visi dengan dia tu. Sebab dah tinggal mak dekat HKL ni. Dia dengan ayah pun turun pagi balik malam kerja kan. Jadi saya bagi
pagi nak pergi sekolah tu call dulu, tanya hari ni ada tuition ke apa, balik tu pun tanya, nak pergi tuition pun tanya. Maknanya dia tahu walaupun mak dia jauh, mak dia tetap ada dengan dia. Itu yang motivasi saya boleh bagi pada dia untuk naikkan semangat. Tapi alhamdulillah dia nampaknya positif dengan apa yang saya cakap. Saya kata kita tak boleh nak bandingkan dengan orang lain. Mak dia sentiasa ada dengan dia ke apa kan. Tak boleh. Sebab mama dengan abah kerja, lepas tu mama sakit kena rawatan, nak mama baik mama kena pergi buat rawatan. Jadi Along yang tinggal kat rumah tu ambil semangat mama untuk ni. Jadi dia menjadikan saya ni sebagai mentor dia. Saya pun tahu sesuai ke tidak saya jadi mentor dia pun saya pun tak tahu kan. Tapi mungkinlah di mata dia saya ni adalah mentor dia. Itu cara saya lah untuk menaikkan semangat. Saya peluk dia, saya sembang dia sebagai macam seorang kawan bila dia down kan. Itu yang saya lakukan terhadap anak saya lah. Tapi alhamdulillah semangat dia masih lagi naik selepas tu lah. Okay, so kalau kita tengok kan, kalau kita tengok kat sini, sebelum tu saya nak tanya macam mana keadaan Kak staff Nafiza sekarang ni lepas janji radio semua tu macam mana? Keadaan sekarang saya masih lagi ada menjalani rawatan di HKL dan juga SOPD Teluk Intan. Keadaan saya tidak sepenuhnya kesihatan kembali macam dulu lah. Tidak kembali macam dulu. Ada masanya saya akan penat dan letih, tapi saya tak nak tunjukkan benda tu pada anak saya. Sebab saya bila dia tahu, sebab saya pernah tengok dia down macam mana, jadi saya kata sakit macam mana pun jangan tunjuk dengan dia. Saya cakap dengan diri saya. Carilah kamu nak makan ubat ke apa ke, sembunyi-sembunyikan. Sebab kesihatan saya dah tak macam dulu. Tapi di mata anak-anak saya, mama dia sihat. Itu saja. So betapa sukar nak bagi semangat dalam keadaan yang kita pun tak ada semangat kan. Itu satu benda yang mencabarlah pada saya. So saya ucapkan tahniah lah pada staff Nafiza. So sebab dalam keadaan yang staff Nafiza pun diuji tapi dia tetap memberi semangat pada anak-anak dia untuk berjaya betul. Sebab kedua-dua panel ada berkongsikan tentang anak-anak, ada masa yang anak-anak ni akan gagal. So bila anak-anak ni gagal adalah menjadi tonggak dia adalah kita sebagai parents ni kena support anak tu. Sentiasa bagi semangat, galakkan untuk dia bangkit semula. Jangan biarkan anak-anak tu hanyut lah ya. Kalau hanyut kita tak tahu macam mana apa yang dia rasa semua kan. So dan juga saya nampak dekat sini kedua-dua panel juga ada yang saya nampak lah kan, kedua-dua panel ni dia memberi semangat pada motivasi, semangat pada anak-anak tu melalui penceritaan kan. Masing-masing ada menceritakan macam mana keadaan mak ayah dulu susahnya untuk belajar kan, supaya anak-anak ni ada inspirasi. Oh, mak aku susah macam gini pun still berjaya. So aku ni macam mana? So saya nampak kedua-duanya ada cara dia memberi semangat tu dengan cara bercerita kan, bercerita, kongsikan pengalaman hidup. So itu salah satu merupakan mungkin salah satu cara yang terbaik lah untuk nak beri motivasi ataupun galakkan pada anak. Okay, so kedua-dua panel boleh kita teruskan ya untuk pusingan yang seterusnya. Boleh. Okay, kalau nak minum boleh minum, jangan risau. Okay, so untuk yang seterusnya, pusingan yang seterusnya adalah pusingan yang keempat. So membentuk motivasi anak. Okay, so kalau dekat sini kan bukan senang ya. Tadi pendidikan dan motivasi, ini motivasi je. Bukan senang nak membentuk motivasi remaja ni. Sebab remaja ni dia mudah terpengaruh. Kan banyak kadang-kadang mereka banyak sekarang ni lah, tentunya keadaan sekarang ni yang mencabar ni, mereka mudah mendapat itu daripada luar kan. Dia tidak mendapat motivasi secara dalaman daripada orang-orang yang terdekat. So dia kebanyakannya remaja ni banyak ambil daripada luar lah ya. So untuk ahli panel yang pertama Dr. Suryata, bagaimana doktor membina semangat ingin berjaya dalam diri anak-anak ni tanpa menekan dia untuk dia jadi
dia anggap itu sebagai motivasi, bukannya dia anggap itu sebagai leteran ke, bukannya anggap itu sebagai perbandingan ke, bukan. So macam mana Dr. Suryata bagi semangat dekat anak tu dalam bentuk bukannya menekan? Macam mana tu? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya pun bukan masih lagi belajar ya, tanpa menekan. Jadi itulah dia punya cita-cita dia orang yang tetapkan. Kita bantu dia supaya istiqamah lah, berusaha ya. Macam bila masuk sekali dengan orang-orang pandai, masuk sekolah SPP tu kan, markah dekat ada yang 60, 30 dalam kelas kan. Jadi kita dengar dulu apa yang dia pun stres kan. Jadi tengok markah semua D, E, F masa ujian-ujian tu kan. Jadi macam rasa macam dia tak belong there kan. Jadi macam tak layak di situ kan. Jadi kita bagi more spesifik lah bahagian mana yang tak faham, apa yang kita boleh bantu faham kan. Jadi kalau masuk, masa anak saya yang rugby tu, dia nak masuk semesti, nak masuk rugby sana setara kan, tapi dia masuk Sabda, sekolah Pekan Datuk. Jadi depressnya Tuhan je yang tahu, masa dapat tahu dia sepak-sepak dinding lah bagai kan. Jadi macam budak lelaki kan, jadi dia memang geram lah, dia tak dapat kan. Memang pilihannya tu, dia nak pilihan sekolah dia tak dapat, dia sendiri yang tak kan. Jadi kita cakap kat dia, think positif lah, Tuhan dah tulis lah, ada hikmahnya, sabar dulu, sabar sampai mati saya kata. Sabar sampai mati. Memang setiap kali benda tu kita tak tahu, macam kata kita baca surah Kahfi malam-malam kan, macam Nabi Khidir cakap, kita tak tahu apa di sebalik tu, tapi ingatlah yang Tuhan tetapkan tu baik untuk kita dan kita cari pelan-pelan lah. Tapi bukan terus masa tu, mengambil masa setahun jugalah nak. Kan sekarang ni baru dia dah okey lah, dapat masuk sekolah yang lain. Jadi kita benda tu bukan sekejap untuk dikekalkan motivasi tu. Memang mengambil masa, dah lah anak lelaki, anak remaja memberontak. Jadi memang kita kena, mak bapak memang sentiasa sabar lah, kena sentiasa sabar. Cuba dia fikirkan yang apa pun berjadi ada baiknya. Kita kata ada pun berjadi apa baiknya, apa yang kita boleh baiki, apa yang kita boleh ambil opportunity, kita punya satu benda tu kita jadikan masalah, satu peluang. Kita gunakan peluang yang ada tu bukan masalah. Kita gunakan untuk dapatkan yang lebih baik lah. Kita kena carilah, usahalah. Jadi benda tu berterusan, saya tak tahu berjaya ke atau tidak. Tapi itulah kita kata kadang-kadang dia buat tindakan tu tak betul, macam cepat-cepat dinding kan. Kita kata kita cuba balik, itu memang tindakan yang tak betul. Apa rasanya yang dia boleh buat sendiri yang lebih baik, cuba dia reflect sendirilah. Memang kena buat macam tu sebab kita tak tahu jawapan untuk semua benda. Jadi kita ambil semua sebagai peluang lah. Itu jadi saya, supaya dia orang terus bermotivasi, just fikiran positif lah. Setiap benda yang berlaku tu, semua tu baik, kita jadikan dia baik. Macam tu. Itu saja. So maksudnya tadi Dr. Suryata adakah tadi Dr. Suryata ada cakap dia nak masuk sekolah lain tapi dia dapat sekolah lain kan. So waktu tu anak dalam keadaan depressed sebab dia tak dapat apa yang dia nak kan. So pada waktu itu maksudnya akan ada refleksi lah daripada Dr. Suryata untuk kenapa dia tak dapat masuk ke sekolah sekian ke, ataupun macam mana? Konsep saya senang je, tentu ada baiknya. Kan? Jadi itu secara yang senang, rule yang mudah untuk cara tu, apa-apa je konsep saya, something good in this. Jadi saya kena bagi dia tengok benda tu. Bagi kita benda ni mengambil masa sebab kita tahu ketentuan tu ada hikmahnya semua. Sampai akalnya, sampai masanya kita akan tahu. Jadi usaha apa yang kita boleh buat dengan apa yang ada tu lah, bagi tahu kat dia. So pinpointnya adalah setiap ujian itu
ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya sebab setiap apa yang berlaku tu tadi akan ada baiknya di masa akan datang. So satu benda yang agak mendalam kan sebab susah untuk kita nak melihat ujian itu sebagai hikmah. Jadi kalau kita berjaya buat itu satu benda yang wow, hebat. Bukan senang nak convert benda tu. Kan? Daripada negatif kita nak tukar dia kepada positif side punya view Okay, terima kasih Dr. Suriata atas perkongsian. So, untuk soalan ahli panel yang kedua, staff nurse SN Fiza, boleh kongsikan macam mana puan uruskan situasi bila contohlah anak ni kadang-kadang dia ada masa ups and down, dia nak belajar, dia tak belajar kan. Ada masa yang dihilang semangat. Dan tadi staff nurse Fiza ada kongsikan sewaktu staff nurse Fiza disahkan ada kanser tadi, anak down yang sangat teruk kan, So boleh staff nurse kongsikan macam mana staff nurse urus situasi tu bila anak dah hilang semangat untuk belajar tadi tu, dia dah rasa malas. So macam mana staff nurse Fiza buat tu? Macam mana staff nurse Fiza tangani isu tersebut? Masa saya tengok dia down, yang sebetul-betulnya down tu, saya bagi peluang pada dia dulu. Mungkin dia perlukan ruang untuk dia bertenang. Bila saya biarkan dia dalam macam, bukanlah biar sampai tak ambil tahu langsung. Saya biar dia bertenang, duduk dalam bilik dia apa semua, bagi dia, sebab perempuan ni, anak saya dua-dua perempuan. Perempuan ni dia punya pemikiran tu kadang-kadang ke depan sangat. Ke depan yang belum lagi apa jadi dia dah fikir dulu kan. Jadi nak tarik dia tu bukan senang. Lepas tu bila saya rasa keadaan dia dah bertenang, dah boleh saya bersama dengan dia, saya bawa dia keluar. Saya bawa dia keluar, pergi makan lah. Anak saya yang kakak ni dia suka bowling, suka karaoke lah apa semua. Saya layan dulu. Sebab tadi saya tahu dia dah mood pun dah swing, saya bawa lah apa semua. Lepas tu pergi dekat makan, dan lah saya jadi macam kawan dengan dia. Saya cakap lagi sebagai seorang kawan. Saya cakap sekarang ni, mama cakap sebagai seorang kawan. Alung apa yang Alung rasa nak kan. Nak apa yang Alung nak tu cerita. Macam anggap mama dia kawan. Dia pun bagi tahulah. Dia bagi tahu yang dia ni rasa tak boleh lah ni. Saya kata boleh. Boleh, kena bangun. Mama akan ada je dengan Alung, insya-Allah. Abah ada, adik ada, adik-beradik saya makcik-makcik semua close dengan dia kan. Semua bagi semangat pada dia. Layan dia punya ni apa semua. Lepas tu saya kata mohon petunjuk pada Allah. Saya kata kita mama dah nasihat, Alung pun dah cuba untuk tangkiskan perasaan down tu. Saya kata kita serah pada Allah. Bermohon pada Allah, tunjukkan jalan keluar tu macam mana. Sebab dia kata dia tak tahu. Dia sampai dah tak tahu nak buat apa. Lepas tu dalam seminggu, 2 minggu juga dia meragam tu. Dia meragam tu, maknya pun bukan tersabar sangat. Iman tu tak berapa kuat lah juga. Dah dipujuk pun tak jalan kan. Dah ni saya kata sekarang dah tak boleh lah nak ikut cara dia pula. Sebab masa tetap berjalan. Kita tak boleh nak undur ke belakang dah. Kalau kita layan dia punya perasaan sampai 2 bulan, takap macam itu, buku tidak nak baca ke apa semua, kita takkan nak biar masa tetap berjalan. Tambah silibus pelajaran sekarang. Saya pun tak reti nak ajar dia dekat rumah kan. Jadi saya dah hantar dia pergi tuition, dia boleh pula. Saya tanya hari ni pergi tuition, tak anda lah, malas lah apa. Sudah, dia buat hair lagi. Saya dah mulalah gunakanlah ketegasan tu. Saya cakap satu je, nak atau tak nak. Kalau tak nak, saya berhentikan dia terus. Tuition tu. Jangan nak buang waktu, jangan nak bazir, nak merusingkan saya dan merusingkan dia. Sebab dia akan jadi rusing, saya push dia pergi. Tapi dia macam tak nak. Dia macam terpaksaan lah kena ikut cakap saya. Tapi yang saya buat tu untuk dia. Bila dia fikir balik, kenapa mama saya cakap macam tu kan. Dia berubah lah. Dia berubah. Bukan senang nak pujuk. Saya cakap terus terang. Tambah pula dia boleh buat tak tahu je melayan Korea lah pula. Tak tahulah teman berapa episodnya. Melayan Korea. Sebab gadget semua tak. Macam kita kata, kamu nak tengok cerita apa?
semua boleh kan. Sebab dia kata dia dah tak nak, dia macam tak nak teruskan. Sebab kita tengok potensi dia boleh pergi. Tapi sayanglah kalau kita tak push dia, tak tolak dia kan. Kalau kita terlalu biarkan ikut kehendak dia sebab dia dah down tadi, dia lagi mengada lah macam Dr. Surata cakap kan. Kadang-kadang dah terlebih ngada-ngada tu tak terlayan juga kan. Jadi masa tu memang saya straight je saya cakap. Tak nak, berhenti. Dua-dua saya berhentikan. Sekolah dan jangan nak mengusingkan. Kamu carilah jalan yang kamu boleh buat kalau kamu tak nak teruskan. Saya nak paksa pun kalau kamu tak nak teruskan, saya nak buat apa kan. Jadi saya bila dah macam tu, dia baru terfikir, mak dia ni tak boleh jugalah. Dia dah ikut cakap saya, kenapa saya tak boleh ikut cakap dia. Bukan untuk siapa, untuk dia. Akhirnya dia say sorry kat saya, dia teruskan lah. Tapi ambil masa, memang ambil masa untuk benda tu semua. So maksudnya staff nurse Fiza urus situasi tu dengan memberi ruang dan juga peluang kepada anak ni tadi untuk kembali bersemangat. Tapi dalam memberi ruang dan juga peluang itu bukanlah kita biarkan, bila kita nampak agak dah terlepas, kita tarik semula dengan ketegasan yang ada. Betul ke? Macam tu lah. Yang saya lakukan terhadap anak saya lah. So boleh bayangkanlah ketegasan tu bila dah tahap tu macam mana rupanya kan ketegasan tu. Okey, tak apa. So sangat menarik lah ya. So kedua-duanya ada cara yang tersendiri macam mana untuk membentuk motivasi anak-anak tu tadi kan. Ada yang lebih kepada refleksi, ada yang lebih kepada memberi masa dan juga peluang kan. So kedua-dua ini sebenarnya penting dalam membentuk anak-anak ataupun keluarga kita sebab kedua-duanya tadi kata memberi masa. Kedua-duanya ada kata memberi masa. So memberi masa itu sangat penting tetapi jangan sehingga masa yang diberi itu dipersia-siakan sebab waktu tetap berjalan. Ya? Okey. So kita pergi pada pusingan yang seterusnya. Ada lagi masa. Okay, so pusingan yang seterusnya kita sentuh tentang sokongan emosi dan juga spiritual. Okay? Okay, so untuk panel yang pertama, Dr. Suryata. Daripada awal, Dr. Suryata ada mengatakan mendidik anak ni tadi solat malam, tahajud, baca surah, kan? Berdoa. Doa itu satu senjata yang kita tahulah, doa itu satu senjata yang sangat kuatlah untuk umat Islam kan. So adakah doktor mempunyai amalan harian seperti doa bersama anak ataupun kata-kata semangat ke untuk anak yang khas Dr. Suryata bagi? Isnin ada kata-kata semangat ni, Selasa ada kata-kata semangat ni, mungkin kan. So untuk membentuk benda-benda itu tadi untuk membentuk kekuatan dalaman mereka kan. So adakah amalan harian, doa ke kata-kata semangat tu tadi untuk membentuk kekuatan dalaman mereka tu? Boleh Dr. Suryata kongsi? Okay, Alhamdulillah lah, itu yang saya nak mereka ke sekolah asrama. Sebab walaupun sekolah asrama biasa je pun, tak ada primer ke, biasa-biasa. Saya bagi dia orang dekat-dekat je. Saya senang melawat setiap minggu. Mestilah kalau tak ada Sabtu, Ahad, public holiday ya. Jadi diorang kat sekolah sana memang diamalkan dari sekolah rendah kan. Baca amat surat, setiap kali lepas asar. Diorang akan baca sama ramai. Jadi dia solat jemaah setiap waktu. Kan, lelaki tu tak ada voting kan, jadi setakat sekolah asrama ni dia akan full lah sekolah solat jemaahnya tu. Jadi balik rumah semua yang boleh saya minta dia pergi solat subuh jemaah kalau boleh, kalau sempat ya. Tapi kadang-kadang sekolah nak jumpa awal jadi kena bergerak awal, tak dapat lah ya. Jadi memang itulah itu memang saya kata sebelum berpisah tu saya cakap jangan lupa solat malam. Tak kira lah kejap je ke, 2 minit ke 3 minit ke sebelum subuh tu, sebab diorang kena bangun awal. Jadi kat sekolah asrama 5.30 dah bangun, belum waktu subuh lagi. Jadi gunakanlah 5 minit ke apa ke, memang kena ada supaya kita kuat.
Bukan nak tunjuk tapi kita kena kuat. Tak ada tu kita tak kuat lah. Macam-macam cabaran sekarang dengan kawan, kena pulau lah, kena apalah kan. Bukan bully pun. Tapi kan kadang-kadang gaduh lah, barang hilang lah, kita kena kental. Kalau nak kena kental grit tu kena ada kekuatan dalaman, tak boleh tak ada tu lah. Saya ingatkan simple je pun ya. Jadi memang kena ada amalan tu lah dan kita doa lah tak sentiasa kalau balik sama-sama kat mana-mana ke solat Jumaat lah. Itu je. Okay. Itu saya. Okay, so maksudnya itu dari segi spiritual lah. Kalau balik daripada asrama, so maksudnya doktor akan pantah lah untuk anak-anak ni kita solat bersama kan. Doktor solat bersama anak-anak, solat jemaah bersama-sama. Dari segi kata-kata semangat tu macam mana doktor? Ada kata-kata semangat tu setiap anak tu berbeza ke? Kata-kata semangat ada ke yang doktor bagi pada anak? Semangat tu tak boleh ingat kita semua buat ni semua ni tak ada sia-sia kata. Betul lah semua kita walaupun kita gagal ke jadi kita sabar tu tak sia-sia kata. Semua benda akan dijadikan ibadah kalau betul niatnya ya. Kena betulkan niat sekali benda tu jadi buat je lah apa-apa pun. Semua tak sia-sia jadi walaupun susah ke walaupun apa penat ke kan rutin sampai kalau asrama tu sampai ke 12 tak tidur lagi betulkan niat. Macam itulah bagi dia semangat. Betul niat kita tak ada rasa apa-apa, tak letih ke apa ke ya. Tapi kita boleh menangis. Kita bagi dia orang kata kalau dia orang sedih sangat tu banyaknya macam SPM kan. Wow, dia orang kena buat 3 series 8 mat. Oh, saya pun tak larat tapi itulah kena kuat. Tak ada doa tu, tak ada bantuan Tuhan tu tak terbuat. Memang dia orang 3 volume semua soalan satu Malaysia kena buat. Saya kata, banyaknya. Balik biologi 3 series cikgu suruh buat. Wah, memang tapi diorang buat sendirilah, bermotivasi sendiri ya untuk buat semua-semua tu tapi dengan izin Tuhan lah. Jadi kena banyak doa. Okay, banyakkan berdoa lah ya untuk memberi kekuatan dalaman tu tadi. So maksudnya dengan doa ni tadi dapat memberi kekuatan dalaman secara langsung lah pada remaja ni tadi untuk terus melangkah ke hadapan walaupun ada masanya akan ada kegagalan dalam hidup. Ya. Okey, so menarik daripada Dr. Suryata. Terima kasih. Dan kita pergi untuk SN Fiza lah. Yeah. So, anak ni tadi dah beremosi kan? So, macam mana pendekatan Puan Fiza dalam memberi sokongan emosi kepada anak apabila dia gagal ataupun sedih? Macam mana staff nurse Fiza ni menguatkan balik emosi mereka sebab tadi pada awal tadi ada masa ada yang anak tu gagal kan, ada hari yang anak tu gagal, so dan juga emosi dia apabila dia makin beremosi apabila dia tahu mak ni sakit tadi kan. Okay, anak ni tahu mak ni sakit tadi, so macam mana pendekatan yang staff nurse Fiza gunakan untuk kuatkan kembali emosi anak-anak ni tadi. Sebab bukan senang ni tadi. Sebab dengan staff nurse Fiza pun dah beremosi, nak kuatkan balik emosi anak ni tadi, macam mana tu tadi? Contohnya macam anak saya trial SPM kan. Dia hanya memperoleh 3A saja. Dia balik tu emosi jugalah sebab dia sasaran dia tak mengena kan. Dia target lain, dia dapat lain. Tapi saya tetap peluk dia. Saya tetap cakap tak apa, cantik dah tu, baguslah tu, dah usahakan, dah cuba. Selalu kita dengar, saya cakap dengan dia lah, selalu kita dengar kan percubaan lagi susah daripada SPM sebenar. Saya cakap, tak apa jangan risau, ada masa lagi untuk betulkan. Saya cakap apa yang markah kurang, nak naikkan lagi boleh lebihkan pada yang sasaran tak mengena tu. Upkan lagi mana yang target dah capai tu kita boleh kurangkan tumpu perhatian pada dia. Saya cakapkan lebih pada yang sejarah. Dia kata sejarah masa percubaan anak saya gagal. Sebab bila sejarah gagal, automatik CJ SPM pun memang tak ada function lah sekarang.
Jadi saya kata lebihkan pada sejarah. Dia kata sejarah memang tak nak. Dia kata susah lah apa semua kan. Saya kata tak apa, kita dah hantar tuition apa semua. Saya kata tak kisah. Cukup-cukup makan untuk sejarah tu pun tak apa. Saya kata janji luluskan result. Kalau tak sia-sia je sekolah tingkat 5. 1 sampai tingkat 5 tak ada sijil yang diiktirafkan. Saya cakap dengan anak saya. Mama tak ada target pun sejarah tu mesti A ke apa ke tak. Lulus pun cukup dah. Sebab sijil itulah yang nak digunakan untuk ke mana hala tuju. Alung lah nak pergi. Kalau Alung dah sekolah daripada tingkat 1 sampai tingkat 5 kerana sejarah tu tak ada, CJ pun tak ada. CJ berhenti sekolah je dapat kan. Kemana Alung nak pergi? Janganlah kecewa. Saya kata ada masa lagi saya kata. Lepas tu saya bawa dia pergi makan lah. Walaupun keputusan trial tu tak lawa orang kata, saya tetap juga bawa dia pergi makan, celebrate juga untuk dia. Walaupun orang kata tak cantik lah kan, tapi saya tetap pergi celebrate. Saya kata tak apa pun keputusan anak mama terima. Mama ucapkan terima kasih sebab dah usaha. Saya pujuk lah macam tu kan. Lalas dia pun boleh terima, dia senyum. Tapi dia cakap dengan saya, Alung akan janji, akan baiki lagi lah apa yang dia dapat trial ni supaya SPM tu cantik lagi lah. Masa SPM tu dia hanya target dia 5A je. Saya pun macam terkejut bila dia dapat 7 tu. Boleh tak terkata lah kan. Sebab dia dah cakap semua susah. Setiap hari dia balik daripada SPM tu, saya akan tanya macam mana paper hari ni susah. Tak ada satu paper pun yang dia cakap boleh lah. Semuanya susah. Saya cuma cakap dengan dia tak apa. Yang dah lepas je. Dah jawab tu sudah. Jangan fikir dah yang hari ni punya. Fikir esok punya paper. Yang hari ni punya jangan fikir loh. Lantaklah berapa dibagi pun. Sebab Alung dah usaha, Alung dah study, mama tengok apa semua kan. Jadi sekarang selebihnya kita berserah pada Allah. Saya tak tekan pada dia. Itulah kamu tak boleh jawab tadi macam mana esok lah. Mesti kamu fail lah. Saya tak pernah lah cakap dengan dia macam tu lah. Dalam hati saya hari-hari tak putus berdoa untuk anak saya lah. Yang semoga dia memperoleh kejayaan macam tu. Tapi saya memang tak ada tunjukkan yang saya sedih lah dia dapat macam tak ada. Saya macam enjoy happy je dengan anak saya. Supaya dia pun fikir dia akan ada rasa untuk ingin berusaha lagi. Walaupun mama saya tak letakkan sasaran, tapi dia akan rasa ingin berusaha lagi perbaiki apa yang kurang. Saya pendekatan saya pada anak-anak saya macam tu. Saya tunjuk dia walaupun apa pun keputusan yang didapat. Jadi di situ pun dia mungkin rasa dia challenge diri dia lah untuk lebih terus bersemangat dia akan datang. Itu cara saya lah. So kalau kita tengok terima kasih lah Staff Nafiza kan. Tadi Staff Nafiza dia kata bila anak tu kecewa tak pernah pun cakap itulah tak buat macam ni. Maksudnya tak ada komplain apa-apa. Kita terima apa yang berlaku kan. Dia terima apa yang berlaku itu. Sebab saya tengok kedua-dua ahli panel ni dia ada keyword dia. Yang pertama sabar. Jadi macam mana pun kita kena sabar, kita tetap kena terus usaha dan juga kita tetap kena tengok ada hikmah yang baiknya di selepas itu. Okay? So saya tengok sini macam Dr. Suyata solat jemaah. So itu salah satu benda yang menguatkan lagi ukhuwah tu lah kan. Dalam masa yang sama dia membentuk support system yang baik di antara ahli keluarga tu tadi. Dan juga panel yang kedua, Staff Nafiza ada satu benda yang dia buat. Kalau kita dalam kaunseling kita panggil sebagai heal lah, untuk kita nak heal emosi tu kan. Dia peluk anaknya walaupun anak tu tadi tidak mencapai keputusan yang macam mana dia harapkan. Macam mana anak tu harapkan tadi. So dengan pelukan tu tadi boleh membantu melegakan emosi anak tu tadi. Kalau kita tak buat, mungkin kita tak tahu apa yang akan jadi pada anak tu, memberontak ke, sedih yang berpanjangan ke kan. So setiap ahli panel ni tadi dia ada cara dia yang tersendiri. Macam mana dia nak bagi sokongan emosi dan juga spiritual kepada anak-anak mereka. So kita boleh ambil lah, sebab ambil itu sebagai pendekatan kepada kita untuk macam mana nak bina satu hubungan yang ke arah yang lebih baik lah. Yeah? Okay, so selesai pusingan yang ke-5.
Okay. So boleh tarik nafas dulu ahli-ahli panel. Boleh tarik nafas dulu, boleh tarik nafas, kunyah gula-gula ke kan. Okay, boleh tarik nafas dulu untuk menghilangkan debaran. Sebab kadang-kadang dia kat pertengahan tu pun berdebar juga kan. Okay. So untuk pusingan yang seterusnya kita pergi pada teknologi dan juga gangguan digital. Sebab pada saya sekarang ni teknologi dan juga digital ni dia sangat memainkan peranan yang besar untuk membentuk semangat dalaman, semangat luaran individu tersebut kan, dan juga dia sangat mempengaruhi karakter seseorang tu tadi. So untuk ahli panel kita yang pertama, Dr. Suryata, kalau kita tengoklah tadi pun Dr. Suryata ada cakap bersyukur dengan keadaan sekarang ni mudah untuk nak mendapat akses, dan sama juga dengan staffnya Fiza dia cakap tadi, bersyukur dengan teknologi sekarang ni untuk dia nak berhubung dengan anaknya semasa mendapatkan rawatan di HKL tu ada VC. Kalau dulu entah mana nak dapat VC je tak, mana naknya MMS je lah gambar, tak gambar kan, lepas tu hantar kan. So soalan untuk Dr. Suryata kan, zaman sekarang ni anak-anak ni sangat terdedah dengan gadget. So macam mana doktor kawal penggunaan skrin tu tapi tanpa anak memberontak? Sebab mesti anak-anak ni, remaja ni dia ada masa yang akan melekat dengan telefon. Kalau tambah-tambah pula asrama kan, bila balik rumah tu macam kalau ada game yang main tu tangan tu menggeletar nak main kan. So macam mana doktor kawal penggunaan skrin tanpa buat anak-anak tu memberontak? Okey, saya pun masih belajar ya. Memang ambil anak tu kan, cakap banyak-banyak, jangan lupa bawa telefon. First masuk kereta tu dia minta telefon dia. Okey, jadi kita kata rindu telefon ke rindu mama ke ni kan. Jadi anak aku masih anak lah, memang begitulah. Memang mereka memang isu ni masih ditangani ya. Tapi saya ambil yang baiknya ya, kita boleh share motivation quote ya, kata-kata semangat. VC tu memang tiap-tiap malam lah, anak yang buat medik tu memang tiap-tiap malam VC sejam ke apa dengan ayah dia, dengan saya. Setengah banyak benda nak baca, jadi nak luahkan pada nak release tension tu, VC sangat membantulah ya. Jadi walaupun tiap-tiap minggu dia balik, tapi dia nak juga cakap dengan kami dalam 40 minit ke sejam ke, tak habis lagi kena cakap macam tu. Jadi kita guna semaksimum penggunaan digital tu dengan sebaiknya lah. Dan anak yang lama-lama main game tu kata, tengok kata kalau kamu tekan tu kan kamu baca bismillah kan. Jadi dia rasa sedar, tersentap sikit lah kan. Jadi kata dia balik-balik tengok lah apa yang perlu, macam masa anak form 5 tu banyak membantulah, tengok banyak YouTube, cikgu-cikgu yang ajar subjek-subjek tu banyak digunakan. Dia orang tak sempat pun nak menggunakannya. Jadi memang di asrama tu memang kuranglah screen time. Bila balik aja ada. Jadi kalau balik pun kita akan ajak dia lah sembang. Cuba lamanya nak cakap dengan mama ke nak tengok screen. Jadi mama jadi handphone lah. Kamu lebih suka cakap dengan handphone. Perli macam tu lah. Lepas tu dia tak tutup kejap. Macam tu je lah yang saya usahakan untuk kurangkan screen time yang tak perlu. Okay. Ini apa ni? Bila dah datang melawat pun tanya telefon dulu banding parent mak ayah ni. Satu benda yang mencabar lah untuk mak ayah kan. Sebab anak lebih tanya telefon dulu banding kita sihat ke tidak kan. Okay. Saya ada soalan tambah sikit lah untuk doktor kan. Doktor bersetuju ke kalau contohlah ada orang kata kita patut ada limitkan screen time untuk anak-anak. Contoh ada had umur kalau remaja, contoh ambillah 13 tahun sampai umur 17 tahun 3 jam sehari. Lepas tu ini sampai umur ni 5 jam sehari, 2 jam sehari. Doktor rasa tu boleh kita guna pakai tak dalam untuk nak membentuk anak ni tadi? Saya rasa memang kajian pun kata screen time yang banyak ni mempengaruhi, memberi impact negatif pada pertumbuhan otak. Memang ada dia orang buat scan lah, spek scan lah apa. Memang
kalau boleh kita nak kurangkan screen time daripada baby tu kan, sampai umur, saya rasa memang kalau pack memang apa, jadual anak pack tak ada masa pun nak screen time. Macam anak sekolah rendah tu, sekolah pagi, sekolah petang, malam nak buat kerja rumah, pukul 10 tidur. Jadi memang screen time dia rendah lah. Tapi kalau anak yang dah masuk universiti tu, memang dia punya semua leceh note dalam screen. Nak ulang kaji pun kena tablet. Jadi I think memang ada perbezaan lah. Bukan semua boleh pakai pukul rata semua orang lah ya. Yang SPP tu memang tak ada screen time lah. Memang tak ada telefon kan. Jadi kalau kat rumah yang saya kawal lah, dan bila lama sangat tu suruh lah buat kerja rumah. Pergilah sapu kat luar, sapu kat dalam, basuh pinggan. Macam tu je lah saya bantu kurangkan screen time lah. So maksudnya untuk membantu mengurangkan screen time di rumah tu tadi buatlah sedikit gangguan pada anak tu tadi, bagi kerja rumah ke kan, minta tolong buat sesuatu di rumah kan, supaya macam tak adalah dia ralik kan dengan telefon. Dan menarik tadi baca bismillah setiap tu. Kalau saya pun rasa bersalah nak tekan tu tadi, nak baca bismillah setiap kali nak tekan telefon kan. So mungkin jadi macam tak boleh lama ni macam tu kan. Okay, so terima kasih kepada doktor. Okay, untuk kita beralih pada panel yang kedua. So untuk staff nurse Fiza kan, ada tak pengalaman SN menangani macam ketagihan pada saya lebih kepada ni lah, bukan ketagihan yang bukan-bukan lah. Maksudnya lebih kepada ada tak staff Nafiza ada pengalaman tak menangani ketagihan pengaruh media sosial terhadap anak? Ada tak macam contoh anak kalau tengok TikTok ke IG ke, ambil masa yang lama sampai tak buat kerja rumah ke apa ke kan? Ada tak pengalaman untuk handle situasi tersebut, dan pendekatan yang digunakan untuk tidak menggalakkan ataupun mengurangkan screen time anak tu dengan media sosial? Sebab anak saya dua-dua perempuan ni kan, pengalaman tu ada lah. Sebab melayan TikTok, melayan Instagram, Koreanya, sampai tak ingat nak buat apa. Memang celik je mata, pegang handset dulu. Sarapan pun tidak, apa pun tak, memang dia orang akan handset dulu. Untuk anak saya yang dua-dua ni, saya akan cakap dengan dia orang lah. Saya tak larang pun dia orang nak me time lah juga sebenarnya, dengan tengok handset, Instagram ke Korea ni, me time bagi dia orang. Sebab kita pun ada masa nak me time kita juga, sebab dah letih kerja, dia orang pun dah letih belajar kan. Cuma bagi saya selalu cakap, kalau nakkan benda tu, contoh siang, pagi tu dah bangun, buat apa yang perlu dulu. Buat apa yang perlu. Macam perempuan dengan ada kerja-kerja rumah yang dia kena buat, baju-baju sekolah ke apa semua siap dah basuh. Lepas tu dah selesai, tengoklah sejam ke 2 jam. Lepas tu kadang berhenti pula, buat lagi apa aktiviti yang lain dulu. Lepas tu kalau free nak tunggu asar tu, tengoklah pula. Bukan sentiasa je saya bagi. Ada masa tu memang saya kata sehari ni kita nak keluar jalan-jalan. Me time sama keluarga lah. Dengan ayah dia kita keluar. No handphone. Maknanya ada masa yang kami keluar enjoy, pergi jalan-jalan, pergi mall ke, saja cuci-cuci mata ke, window shopping ke apa, tak ada handset. Masa tu memang tak adalah. Saya pun tak boleh. Jangan pula saya cakap dengan anak saya, dia orang tak boleh, tapi saya pula pergi TikTok pula dalam mall tu kan. Itu saya tak nak. Mana kalau saya dah kata masa kita keluar bersama dengan keluarga 4, dengan ayah dia, saya dan adik dia, sekali jalan-jalan makan-makan hilir station tu, tak ada handset. Masa tu kita sembang. Sembang macam-macam lah yang kita nak cerita, kongsi-kongsi cerita, tapi no handset lah. Ada saya buat macam tu. Ada bila dekat rumah tu ada gap jugalah. Tidak sepenuhnya pada skrin tu. Menarik tadi Staff Nafiza dia cakap ada masa yang bila bercuti tu no handset. Maksudnya
keluar pergi mall tak ada handset. Maksudnya masing-masing ayah, mak, anak tu tadi langsung tak pegang telefon ke ataupun macam mana ke? Macam telefon bawa tapi mute kan ke? Telefon tu bawa. Tapi maksud saya jangan bila kita duduk dekat meja makan tu masa tu pula yang seorang ni melayan perasaan TikTok dia. Yang ayah dia mungkin melayan game dia. Saya tak nak. Jadi masa tu kita itu je lah masa yang kita dah lah tak ada masa hari-hari tu boleh berkumpul empat-empat nak makan sekali sebab siang masing-masing dengan haluan sendiri. Anak dengan belajarnya, dengan saya kerjanya, petang baru balik. Suami saya pun sama. Malam pun kadang-kadang ada masa kita nak makan yang heavy, bolehlah duduk sekali. Ada yang tak nak makan lah, apalah tak boleh makan sekali. Contohlah, bila kita pergi kat luar kan masa tu lah berpeluang kita nak makan sekali. Contoh makan sushi ke apa, duduk kat meja sushi empat-empat, sibuk juga dengan handset. Itu saya tak nak lah. Sebab saya kata masa ni lah kita nak cerita apa, nak tanya hari ni apa cerita minggu ni kat sekolah ke apa lah. Masing-masing ada cerita nak cerita lah. Yang saya pun cerita kat tempat kerja hari ni letih lah program banyak macam tu. Jadi kalau asyik dengan handset, bolehkah kita cakap dia dengar kita cerita? Mata tengok dekat handset tak ada maknanya. Jadi bagi saya masa tu tak ada. Masa tu memang off lah. Kalau nak selfie ambil gambar makanan tu saya bagilah, tak adalah kejam sangat kan. Tapi cuma nak masa kita bercakap dengan dia tu mata dia tertumpu pada handset, dia kata dengar mama cakap dengar. Itu memang takkan boleh. Masa tu saya tak nak. Tak nak bagi dia orang untuk tengok skrin tu lah. So maksudnya ada tempat-tempat tertentu yang dah dihaskan untuk tidak melihat telefon lah. Contoh meja makan kan. Sangat bagus tu sebab itu salah satu cara untuk kita nak tetapkan disiplin pada anak tu tadi kan. Sebab meja makan tempat kita berkumpul untuk berkongsi cerita kan, nak bercakap kan. Menarik. So setakat ini macam kedua-duanya ahli panel memberi me time untuk anak-anak tu tadi. Ada masa dengan gadget kan, ada masa dengan dia punya social media kan. So benda-benda macam ni ada masa tapi ada limit dia dekat situ. Masing-masing saya tengok ada tetapkan. Masing-masing ada tempat yang boleh, ada tempat yang tak boleh. So itu satu perkara yang sangat bagus lah, yang mana kita pun memang kalau boleh kita ada terapkan tempat-tempat yang tertentu sahaja yang boleh akses, yang boleh akses dan tak boleh, supaya anak-anak tu tadi lebih berdisiplin lah. Okay, so nampaknya masa pun mencemburui kita. So kita tak ada banyak sangat masa yang tinggal. So ini last. Saya minta daripada panel yang pertama dan juga panel yang kedua lah, untuk Dr. Suryata kan, ada tak nasihat yang Dr. Suryata boleh berikan kepada ibu bapa yang sedang rasa putus asa untuk nak membesarkan anak pada zaman sekarang ni, tambah-tambah yang anak masih baby lagi ke, anak tu baru sekolah rendah, dia nak masuk ke alam sekolah menengah. So kat situ kan banyak konflik yang sedang berlaku kan. Ada tak nasihat yang boleh diberikan? Okay, walaupun anak lelaki ke anak perempuan ke, yang penting tak kira lah, kena sayang, peluk, cium. Anak lelaki pun sebenarnya tak tau. Jangan sangka anak lelaki tak nak Jadi memang dia rasa secure bila kita peluk tu, macam anak autism kan, kita pegang kan. Dia rasa selamat. Jadi memang ada peluk cium tu, kasih sayang tu kena ada. Lepas tu, dan kita ingat bahawa kita manusia ni, makhluk ni tak sempurna selama setiap kali. Jadi kalau kita tersalah tindakan tu, ingat yang kita nak tutup benda tu bagi yang positif, baik Jadi kita boleh rewrite, kita tulis mula sejarah tu. Jadi kita tadi termarah. Sebenarnya tindakan tu mama kena fikir dululah. Sebenarnya yang tak puas hatinya bab-bab ini. Jadi kita boleh rewrite, tulis semula sejarah tu bagi baik.
Ya, jadi kita dapat end yang krisis tu dengan cara positif lah. Jadi tak ada hard feeling, tak ada yang terkesan. Jadi mungkin cara mama termarah ke bergaduh dengan anak tu, remaja tu biasa ya. Tapi kita cuba selesaikan apa yang patutnya tindakan yang mama boleh ambil, kamu boleh ambil untuk selesaikan masalah. Itulah, jangan tinggalkan cerita-cerita tak selesai. Ya, jadi untuk setiap orang tu kita kena selesaikan supaya tak ada terkecil hati. Dan walaupun dah lama, ingat tak masa tu kan kita ada bertengkar sikit, apa agaknya. Jadi minta maaf dulu and then try apa yang kita boleh ambil daripada itulah, apa yang kita boleh tambah baik supaya tak ada terkecil hati. Ingat sampai bila-bila. Mama dia kata ada setengah anak dia lagi ingat benda tu mama. Oh ada, rupanya tak selesai lagi. Jadi itulah. Jadi kita boleh rewrite balik history supaya tak ada hard feeling. Kita nak selesaikan supaya cuma cerita-cerita jadi indah aja. Ya, itulah dari saya. So maksudnya jangan ada unfinished business lah di antara anak tu dengan kita kan. So kepada ibu-ibu ataupun ayah-ayah yang membesarkan sedang membesarkan anak di luar sana, Dr. Suriata pesan jangan mudah putus asa, jangan biarkan anak-anak tu ada unfinished business dengan kita. Okay? Sebab itu salah satu mungkin yang akan mengganggu pembesaran anak tu dengan baik lah. Okay, so untuk staff nurse Fiza pula, apa nasihat yang boleh staff ni berikan kepada ibu bapa yang sama juga yang sedang berputus asa mungkin untuk membesarkan anak yang tak tahu nak buat apa, mungkin boleh bagi motivasi kepada mereka macam mana yang macam mana staff nurse pernah lalui kan? Silakan. Semua ibu bapa inginkan anak dia berjaya. Tak ada ibu bapa yang nak tengok anak dia tak berjaya. Tapi bagi saya, apa yang saya amalkan, kadang-kadang kita tak boleh paksa anak itu ikut cara kita. Ada masa kita kena ikut cara dia lah. Bagi ruang pada dia dengan cara dia. Mungkin cara kita dulu masa dengan ibu bapa kita, penekanan tu lain. Tapi dalam zaman yang mencabar sekarang, kita tak boleh nak ikut cara kita yang dulu lah. Kita kena ubah. Ada masa kita kena ikut diorang, ada masa diorang kena ikut kita. Lepas tu kita jangan bandingkan anak kita dengan anak orang. Jangan kita paksa anak kita nak kena jadi macam anak orang tu. Dan jangan paksa anak orang tu jadi macam anak kita. Kita kena ikut kita punya laluan sendiri. Kita kena ikut tahap kemampuan kita sendiri. Kita nak anak orang tu jadi profesor sedangkan anak kita tu tak mampu. Level dia tu tak mampu. Jadi jangan push anak kita. Dia akan menjadikan anak tu tekanan dan stres. Dia akan jadi mendorong ke arah yang lagi teruk lah. Lepas tu kadang masa ibu dan bapa ni juga kena turunkan sikit ego kita sebagai ibu bapa. Ada masanya bagi saya itu perlu. Sebab kadang-kadang kita memang secara tak sengaja kita akan marah anak kita sebab tak capai apa yang kita nak. Tapi pernah tak kita terfikir yang anak kita tu dah berusaha sedaya yang dia boleh untuk bagikan kegembiraan pada ibu bapa dia, tapi dah tak boleh, setakat itu je dia yang boleh. Kenapa kita tak nak turunkan sikit ego kita? Peluklah dia, bagilah motivasi, kasih sayang pada dia, menunjukkan yang dia dah berusaha, tapi ketentuan yang Allah bagi itu setakat itu sahaja. Yang kita hanya boleh berusaha, boleh buat macam-macam cara, kelas, tuition, apa semua kita boleh. Selebihnya tawakal dan doa sajalah. Dan kalau itu dah tertulis, jangan marah. Bukan kita kata tak boleh marah anak langsung. Tapi sebenarnya dia orang pun tak nak macam tu. Semua anak-anak ingin bahagiakan ibu bapa macam kita juga. Kita pun nak bahagiakan ibu bapa kita. Sekarang bila kita jadi ibu dan bapa, kita pun nak anak pun buat macam tu pada kita. Tetapi kalau tidak berjaya, turunkan dalam ego tu sikit. Tetaplah bagi support pada anak tu. Jangan downkan dia. Lepas tu jangan paksa anak tu, orang kata macam jadual pembelajaran tu ada setengah memang buatlah untuk anak dia kan. Belajar lepas maghrib sampai pukul 10. Macam saya tak buat sebab saya kata ikut keselesaan dia lah. Sebab dengan kelas tambahan, dengan tuition pun balik dah pukul 6 dekat maghrib nak sambung pula dengan jadual yang kita buat tu kan. Kalau kita pun stres tak ada masa nak rehat. Jadi kita bagi kelonggaran pada dia. Kena bagi juga kelonggaran pada anak-anak
dan support dari belakang, kasih sayang, sokongan, motivasi walaupun apa yang diperolehi. Kita kena jadi kawan dia. Ada masa kita kena jadi kawan dia. Walaupun kita sebagai ibu bapa berasa macam kecewa lah kalau keputusan anak tu tak memuaskan. Tapi dia orang dah berusaha. Dia orang pun dah bersungguh-sungguh. Kalau kita nampak dia orang berusaha dan bersungguh tu, janganlah downkan dia. Yang penting jangan bandingkan anak orang lain dengan anak kita. Kita kena jadi kawan dia orang. Mendengar, kawan dia orang berkongsi, bercerita. Kawan orang kata healing, happy, enjoy. Kena buat semua tu supaya dia orang rasa mama aku dah ikut saya pun kena ikut. Bagi mama happy juga. Saya rasa saya guna pendekatan macam tu lah untuk saya. Okey, so maksudnya kita menjadi kawan kepada anak-anak Kita menjadi kawan kepada anak-anak dan juga tidak terlalu memaksa. Tidak terlalu memaksa untuk anak-anak tu mungkin jadi seperti kita ataupun jadi seperti orang lain. Dan yang paling penting perbandingan lah, macam mana staff nurse Fiza cakap dia, perbandingan. So perbandingan tu kadang-kadang dia boleh membunuh motivasi anak tu tadi, sebab remaja ni memang dia tidak suka perbandingan yang berlaku kat atas diri dia. So terima kasih kat atas ahli-ahli panel kita. Satu perkongsian yang pada saya cukup menarik, cukup padat isinya, sebab masing-masing ada cara dan juga karakter masing-masing untuk besarkan anak kan. Tegas, jadi kawan, dekat perbaiki diri untuk dekatkan diri dengan Allah lebih baik kan. So perbanyakkan doa kan. So masing-masing ada cara masing-masing. Tapi ada satu persoalan untuk ahli-ahli panel kita dalam chat box tu. Ada persoalan daripada JC lah kat sini. Saya ringkaskan namanya JC dia tanya. So saya rasa untuk kedua-dua ahli panel kot mungkin boleh bagi pandangan kan, kedua-dua ahli panel, sebab dia tak cakap untuk panel yang mana. So saya rasa kedua-dua panel mungkin boleh bagi pandangan tersendiri. So soalannya, kes-kes perceraian banyak berlaku pada masa kini dan kebanyakan anak-anak menjadi mangsa dalam hal ini. Boleh tak bagi perkongsian positif buat ibu bapa yang mempunyai masalah seperti ini? Mungkin bagi mereka berpisah adalah jalan yang terbaik untuk kedua-dua pihak, namun impak yang mendalam mungkin akan bagi kesan ketara pada anak-anak. Jadi ada tak pendekatan yang terbaik untuk ibu bapa buat anak-anak mereka dalam menangani hal seperti ini? Ada tak? Maksudnya dari sekarang ni kita tengok kes cerai banyak kan, kes cerai banyak. So anak-anak ni secara tak langsung dia akan ada trauma, dia akan ada efek pada anak, emosi anak tu sendiri. So ada tak mungkin cara-cara terbaik ataupun boleh bagi pendekatan yang untuk ibu-ibu dan ayah-ayah di luar sana gunakan untuk mengurangkan impak tu pada anak-anak? So mungkin ahli panel boleh bagi pandangan. Silakan, mungkin Dr. Suryata dulu ke? Okey, sebab ada kawan-kawan yang menghadapinya sekarang pun kan, berkongsi dengan kita. Jadi harapkan pergaduhan tu taklah di depan anak-anak. Itu je saya cakap Jadi kalau boleh emosional, perasaan emosi yang bergaduhan tu cubalah elakkan antara pasangan saja dan jangan berlakulah, cuba elakkan di hadapan anak-anak lah, sebab apa yang negatif impact tu memang anak tengah membesar, nanti diorang pun akan memberontak lah semua saya nasihatkan yang pasangan yang bermasalah tu, kalau nak kita kena cari macam pejabat agama ke, kaunselor pejabat agama, biar bincang di situlah. Cuba selogik yang mungkin, jangan bergaduh di hadapan anak-anak yang tengah membesar lah. Begitu juga yang saya sarankan pada kawan-kawan yang tengah menghadapi masalah sakit, yang ada masalah, saya jumpa kaunselor, Cik Adib ke,
Ya, memang kita suruh jumpa, bawa pasangan, jumpa kaunselor di pejabat agama ke, kaunselor di KK ke, kaunselor di hospital ke, ramai yang boleh membantulah. Ya, memang itu caranya lah, minta orang third party menghadapi, tapi jangan kita dramakan pergaduhan tu depan anak-anak lah. Tak baik untuk perkembangan mereka. Terima kasih atas pandangan Dr. Suryata. So jangan buat drama maksudnya macam inilah, kita kalau ada pergaduhan di antara pasangan kan, kita jangan tunjuk depan anak walaupun anak tu masih kecil kan, sebab dia akan anak-anak ni dia akan belajar melalui peniruan. So dia akan melihat tingkah laku kita, tingkah laku mak ayah ni macam mana. So anak-anak ni kalau masih kecil kan, dia tak faham benda-benda yang abstrak. Jadi dia akan banyak tengok melalui peniruan. So maksud Dr. Suryata tadi, jangan ada drama tu, mungkin jangan kita menunjukkan pergaduhan itu di hadapan mereka lah, sebab benda tu boleh mengganggu emosi mereka, boleh mengganggu tumbesaran mereka kan. Okey, so terima kasih atas pandangan daripada Dr. Suryata. So ahli panel kita yang kedua, ada pandangan nak diberikan? Mengenai isu permasalahan kedua ibu bapa ni, pada pandangan saya, biarlah dia tidak diketahui oleh orang luar. Maksud saya, jangan share di media sosial banyak sekarang, upload status, upload dalam Facebook ke mana-mana, sebab dia akan datangkan kesan kepada negatif pada anak kita. Sebab mungkin anak kita tak baca, tapi ada orang di kalangan kawan-kawan dia yang kata dengar cerita mak macam ni kan. Jadi tekanan pada dia orang tu, di mana-mana dia orang pergi pun akan dapat. Jadi emosi anak tu akan terganggu. Jadi pada pandangan saya, pergilah cari rujukan di tempat yang sepatutnya. Pejabat agama, kaunseling, datang ke klinik kesihatan, tanya pendapat di mana saluran yang betul untuk kita menangani masalah itu. Kurangkan kepada media-media sosial ni lah. Sebab kadang-kadang komen-komen daripada netizen pun boleh menjurus kepada lagi teruk keadaan tu. Pada pandangan saya lah. Betul, saya setuju dengan panel yang kedua kan. Sebab sekarang ni kalau kita tengok, kalau ada kadang-kadang lah ada setengah pihak kan, bila bercerai upload dalam media sosial kan, bagus untuk kita nak notice orang untuk sedar. Tapi kadang-kadang mungkin kita nak bagi pengajaran tapi orang akan bagi benda yang lain. So itu akan memberi impact lah pada anak-anak tu bila membaca kan, bila baca komen-komen tu tadi kan. Dan masalah ni biarlah rahsia dan jumpalah dengan orang yang tepat. Kedua-dua panel tadi sarankan jumpalah rujukan yang tepat, kaunselor, pergi pejabat agama, tanya orang-orang yang lebih arif berkaitan dengan masalah-masalah rumah tangga ni kan. Jumpalah orang-orang yang tepat supaya langkah yang kita ambil tu boleh meminimalkan risiko yang akan berlaku. Sebab setiap apa yang kita buat akan ada risikonya, tapi kita nak kurangkan impact tu. So itu sahaja untuk forum kali ini. Terima kasih kepada peserta kan, para hadirin yang hadir yang join webinar pada hari ini. So boleh ambil mana-mana input baik daripada ahli-ahli panel kita, sebab perkongsian mereka ni sangat menarik sebab masing-masing ada cara masing-masing. So buat ibu-ibu dan ayah-ayah di luar sana yang sedang membesarkan anak, jangan putus asa, sentiasa menjadi role model yang terbaik untuk anak-anak, sebab kita adalah model utama dan juga paling kuat dalam hidup anak-anak untuk melihat. Ya, dan juga teruskan membesar anak-anak dengan cinta, bukannya tekanan. So itu sahaja daripada saya, dan juga terima kasih kepada ahli panel yang sudi hadir dan juga menerima pelawaan kita hari ini. Dan juga untuk sesi ini, link kehadiran telah diberikan, so masing-masing boleh isi dan nanti akan dapat sijil secara sertifikat di kemudian lah. Selepas kita dah isi tu, kita akan proses dan sijil tu baru dapatlah. So itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
Cik Adib dan panel-panel sekalian, saya ingatkan balik semua boleh saya buka dalam masa 5 minit lagi sahaja untuk saya tanya semua dah dapat sijil Mana yang daftar tu semua dah dapat sijil Okey, right. Saya rasa kita ada lebih kurang 400 penyertaan pada hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasihlah kepada semua dan kita akan berjumpa lagi pada sesi web yang Bina akan datang. Okey, dah dapat. Okey, tu kami suka dengar tu Okey, terima kasih. Saya akan tamatkan dalam 2 minit lagi Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, terima kasih doktor. Dengar. Terima kasih banyak doktor.